Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan tugas pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat pesakit yang sedang menanggung penderitaan, sembuhkanlah penyakit mereka, redakanlah kesakitan mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, tingkatkanlah darjat mereka dan tunjukkanlah jalan keluar bagi kesulitan mereka, agar mereka kembali sihat dan dapat meneruskan kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat waris pesakit, tanamkanlah rasa kasih sayang, cakna dan ketekunan dalam menempuh cabaran menjaga saudara mereka dengan penuh kesabaran dan istiqamah, agar setiap usaha mereka akan mendapat balasan pahala yang besar di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat petugas kesihatan, kurniakanlah kepada mereka kudrat, idea dan minda yang cerdas dalam usaha memberi rawatan terbaik kepada pesakit-pesakit. Seterusnya, melaksanakan tugas dengan penuh amanah, berdedikasi dan berkomitmen tinggi, serta limpahkanlah keberkatan dan ganjaran yang besar di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang bersyukur dan cakna kesihatan. Berikanlah petunjuk dan kekuatan untuk menjauhi amalan tidak sihat, seperti makan berlebihan, merokok dan vape, seperti mana firman-Mu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Semoga dengan anugerah kesihatan ini dapatlah kami menyempurnakan tanggungjawab dan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Dr. Abdul Jalal bin Abdullah, pembaca doa pagi dari Klinik Berhenti Merokok dan Jabatan Pesakit Luar HSNZ. Hari ini merupakan hari terakhir saya bertugas kerana saya akan bersara wajib pada usia 56 tahun setelah 10 tahun berkhidmat di HSNZ dan 30 tahun di KKM. Saya mengucapkan terima kasih di atas segala peluang, kerjasama dan pengalaman yang telah dikongsikan bersama saya selama ini. Saya juga memohon maaf di atas apa jua kesalahan dan kekurangan pada diri saya. Semoga rakyat Terengganu sihat sejahtera dan HSNZ akan terus memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada masyarakat. Hospital Sultanah Nur Zahirah, Hospital Istimewa, Pusat Rawatan Rakyat Terengganu. Terima kasihlah buat semua. Kumohon kemaafan, saya undur diri dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.